Uncle ada gigi tak? Tak ada gigi. Ni pisau ni guna dia untuk sini. Sini. Sebab ni tak rata cheese ni. Kalau rata dia boleh jadi nipis. Dia nipis. Sebab cheese ni dah tak rata. Sebab kita korek dia kan. So dia tak rata, tak balance. Tu sebab kita pakai yang pengorek ni. Yang ni untuk meratakan dia. Untuk balance. Balancekan dia balik. Dia tarik, dia tarik dari sini. Ni cheese original bang. Original cheese. Dia sedap. Saya pakai mata kail ni. Sebab dia boleh korek dalam-dalam. So cheese kita boleh pergi dalam. Pergi dalam lagi banyak. Lagi banyak cheese boleh pakai. Bismillah. Uncle mau rasa Uncle? Boleh. Mari. Uncle rasa. Sedap ni Uncle. Bismillah. Okey. Rasa Uncle. Okay. Ngam soimnya. Sedap kah? Sedap kan? Boleh, sedap. Tapi boleh makan kan? Uncle telan terus ke apa? Boleh makan terus? Boleh gigit bawah boleh kan? Boleh. Install lagi macam. Bang rasa mari. Rasa sorry mata kiri. Ini kan benda apa? Ini cheese. Dari Itali. Sampai sini, cow. Oh, Italia ada orang Malay. Apa dia? Itali. Oh, ada orang Melayu sana. Tak ada. Ini halal. Halal. Ini dari Itali. Ni kita kikis cheese ni. Kikis.